kita akan guna dalam sekitar 5 ml sahaja. 5 ml sahaja untuk setengah kilo. Kita tengok pada cuaca juga. Penting bila kita nak main resin ni, kita tengok juga pada cuaca. Cuaca main peranan yang penting. Hari mendung lain cara dia. Tapi nisbah, ingat tak cerita saya hanya benarkan setakat 15. Itu paling tinggi lah. Biasa kita akan main geng 5, 10. 5, 10. Ya. 5 je. So, untuk student saya akan je 5 hingga 10 je. Bila 15 ni dah ada dah capur yang tak sempat. Jadi kalau sebab resin ni harga dia pun tak murah juga Cik Gila. Harga dia berapa sekilo? RM16. Kalau kita beli banyak-banyak tapi tak kena cara, akan membazir tak? Membazir. Okey, dah bila resin ni dah bentuk jadi macam gel, dia tak boleh nak guna dah. Jangan pula ada orang tak apa resin ni dah bentuk gel, kita pergi bakar, kita pergi masuk macam cat je buat. Macam cat rumah tak boleh. Tak boleh. Bukan cat besi, tak boleh. Okey.